Soalan 7. Alright. Soalan 7. Okay, murid-murid. Okay, the curve has a gradient function. Okay, the gradient function, what the symbol of gradient function? Selalunya dy dx. Tapi bila dia bagi fx, that means f prime lah. Okay, passes through point 15, -1, determine the function of f. So sekarang, okay, this is f prime. So how to find the function f prime? That means seperti working step equation of the curve. So kita mesti integrate quadratic function. Okay, integrate dia baru kita dapat function f lah. So hati-hati integrate. Okay, kita akan dapat begini. Plus c, simplify. Alright, so we have to find c. Okay, by using 15 -1, because 15 -1 passes through the curve. Alright, and then we substitute x and y. Okay, buat bracket lebih mudah nak nampak. So this is y, this is x and x, substitute. Okay, saya sarankan kamu kumpulkan dulu semua nombor macam ni. Kumpulkan dulu macam ni. Kumpulkan. Baru kita dapat C berapa. Kalau tak kumpulkan takut tersilap. Okay, kita nak kurangkan kesilapan. Bawa semua to the left hand side. So, thus, kita berjaya mendapat function of fx. Thus. Okay, soalan B. Okay, calculate the volume generated in terms of pi when the region bounded by the curve. Okay, dia dah bagi dah curve. And then y-axis and y equal -1 revolve about y-axis. Okay, kalau y-axis, the formula is pi x square dy. So, kita dah tahu dah y-axis to y -1. Alright, ini kita punya limit. Okay, so kalau macam itu, kita kena cari x square. Kalau kena cari x square, macam mana ni nak cari x square ni? So, cikgu square kan dia. Tinggal x. Jadi cikgu squarekan lagi sekali. Sebab x ni nak jadi square. Squarekan lagi sekali. Yes, dapat. So, kita nak cari volume kan. Okay, when x equals 0. Okay, kita nak cari dulu. Okay, when x equals 0, kita nak cari nilai y. Alright. Kita akan dapat y 1/2. Okay, when x equals 0. Okay, so kita dah dapat limit. Okay, limit kita from -1 to y equal 1/2. Ini limit kita lah. Okay, so selesai. So kenapa x equal 0 tu? Sebab dia bounded. Kalau kamu tengok dia bounded dengan curve x-axis -1. Jadi kita nak cari dekat mana kedudukan yang lagi satu punya limit tu. Okay, macam mana kita nak integrate? Hati-hati. Integrate betul-betul. 5 kat sini. Bawa 5 pergi bawah. Differentiate dalam bracket -2. Okay, and then simplify. Okay, simplify dulu. And then baru kita substitute limit lah. Upper limit minus lower limit. Minus lower limit. Kamu hati-hati mengira. Okay, kita akan dapat. Alright. Okay, ini volume kita. 243/10 pi. Thus.